Jadi hari ni kita pakai baju Kerja gila untuk orang gila bersama pengurus yang gila. Dan rakan-rakan yang gila. Belakang tu Ellen pun gila. Okay. Jam 3.30 pagi. Dah mulakan larian dari Felda, BHP Felda Chiku menuju ke Kuala Krai. Naik CP di Kuala Krai sejauh 90 kilo. Alhamdulillah, kami dah sampai daerah Dabung. Apa ni? Ingat apa-apa race kendian, gosok gigi mesti didahulukan, diutamakan. Sekarang kita dah kilometer, kita dah lari sejauh 280 kilometer. Hati-hati. Jalan. Dia tarik. Dia tarik. Tengah lari ada bau panas Cik Mat. Oh dah. Bahu tu panas Cik Mat. Alhamdulillah dah sampai daerah Jajahan Bacok. Ni dia cangkak cermin. Cangkak cermin. So daripada Plaza tu cangkak cermin. Cangkak cermin. cangkak cermin. Satu 24 jam sampai 7 8 lah. 9 lah. 7 pagi esoknya kan? 4 jam. 7 pagi esok. Yang sepatutnya nak dengan Haris tu petang. Sepatutnya Haris kata Kat kalau sini. dia di kelas. Test reflector vest. Ada helmet kontraktor. Okey. Jadi Yang ada nampak. ini memang lampu dia Terang. Runner Datuk Seri Ainon dengan tim A akan bertolak ke Lumut pada jam 11 pagi untuk taklimat 4:30 petang. Ni kita tengok dulu bonet dia yang kosong, kejap lagi kita tengok dia punya penuh macam mana. Okey, ni tim A, Chip dan Hani. Tengok baju diorang ni mahal bye. K2M. Okey, tu dia dah sampai. Pengurus Chief of Crew dah pengurus dah sampai. Ini pengurus adalah tim B. Okay, tengok, korang tengok ni ubat dia. Hospital Pusrawi. Pusrawi bergerak. muat ke ni? Muat. Okay, kipas dia ada. Sebab dia senang nak ingat charger jam dengan kipas. Charger jam Dengan kipas. dengan kipas. Ini pada penting. So, apa tu yang penting tu? Hitam. Oh yang ni. Apa? Beli Panten baby. Oh, yang ni yang mahal ni. Magnet. Oh, magnet. Jangan pakai macam ni senang. Pakai Dia melekat dia. Oh. Korang jangan pula berangan jadi undercover tiba-tiba datang. Ini kena buka sikit. Ni dah dia persiapan 444. Towel. 3 kasut 444 km. 3 kasut. try je lah tanya Pak. Bagi. All the best. Kita akan jumpa hari Rabu. So tim B akan datang hari Selasa. So, this year we have 4 of you. Maybe you want to introduce yourself first. Sawadee-khap. Okay. I'm From Thailand. You know. from Thailand. Yeah, it's the second time for me for the C2C. Hope to tomorrow everything smoothly and until the last day. I'll be the only European here at this race. My name is Bridget, and I'm normally
to be found in the deserts of this world. And but I discovered Sergong's race, and I said, okay, I will give it a try. Okay. Chapter 2 number 3. Yeah, hello everyone. Ainun here. Okay, this is my first time joining Coast to Coast, and also as you mentioned in your Facebook posting, will be the first local lady lah to attempt such distance. Also this distance is also in conjunction with my 44th birthday coming on 26 May. So I really hope that I can complete this distance as a birthday present for myself for my 44th birthday. Completing the 4 km distance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugeng. My name is Sugeng from Malaysia. This is my third time. Third time already. My target Studies twice before. my target just finish here. Ini Kak Tutu punya supporter. Ya, celebrity ya. Oh, Kak Tutu celebrity. Everyone, complete safety. Alright, thank you, thank you. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo. Okay, Kak Tutu dah flag off. Mantap. Hi guys. Okay, baru ada nyawa sikit nak buat live pula buat video. So ini saya punya GPX tracker. So dia kena on. Dia kena charge lah bila berhenti lama sikit. So GPX tracker untuk saya ada satu, saya kena bawa all the time. Satu lagi dekat kru saya pun ada. So tak ada orang kata apa sebarang ruang lah untuk adalah yang kata boleh celoi lah naik Grab lah apa. Enggak ada. Setiap benda kilometer ni memang kena dengan kaki sendiri dia orang ada tracker ni. Benda international dia memang tak ada main-main. Boleh nak chicken loop ke itik loop ke tak ada. GPS tracker untuk kru Ainun Yop Kak Tutu. Pengat pisang. Kena ni tenaga tengah panas boleh lari. Angkat lari kan. Nampak jalan kan. Mantap. Berhenti sebentar. Ingat apa-apa race kendian. Gosok gigi mesti didahulukan, diutamakan. Jalan Gua Musang, Cameron Highland. Sekarang ni kita dekat CP KFC Gua Musang, CP yang kelima. Ini hari yang ketiga. Hari yang ketiga, CP yang kelima. Semua akan berkumpul di checkpoint Gua Musang untuk pertukaran shift. Ani dan Cip telah selesai tugas. Kita kena pasang stiker dulu. Kain kejap. Kena pegang ni kejap. Dia nak ambil kain kejap. Okey, hari ketiga CP Gua Musang. Kak Datuk Ainun dah sampai. Jam pukul 3 petang dia sampai. Mantap. Diorang kena pergi check in dulu dekat situ. Oh, yang CP This one Bridget. Selalu kami berdua. Bridget ni daripada Jerman.
Dahsyat. Okay, kita orang dah settle tanpa stiker. Ni sekarang tengah pindah barang kejap. Lepas tu terus nak gerak. I should have reached Blau by 1 AM. Then because I slept, I woke up around 3:45. So I only managed to reach Blau around 5. Okay. Dah lama dah ada PM. Kita tengah caskan jam dia dengan tracker. Kena cas dulu sementara dia rehat. Dalam lebih kurang 30 minit kat sini. Dapat cas sikit pun jadi ya. Okay, so awak orang ada di dalam itu WhatsApp? Ada. Okay, WhatsApp sana sebenarnya awak belum dapat boleh akses C2C Facebook. Tak apa, I boleh akses. Nanti saya bawa mereka masuk. Awak pun boleh akses? I boleh akses. Nanti pun nanti diorang update, I akan update dekat dalam Facebook. Okay, apa-apa awak angkat gambar, you boleh cakap. Dia di mana, buat apa. Apa saja cerita? Any story? Nanti dia akan Okay. So, kita nak any story. Nanti dia masa dia checking ini checkpoint, awak pun mau post, dia tahu. Mau Okay. post. Dia ada satu format nama siapa. Terpaksa redo. Apa ada dengan Okay, pengurus tengah makan. Kita bagi pengurus makan. Pengurus pun lapar. Hari ni kita ada Daniel ada, TGP dia ada, C2C dia ada. Daniel dia yang besar-besar je. Dia kata TT Ultra dia tak ada. Okay, yang ni paling penting. Inilah main utama kita. Datang Jadi hari ni kita pakai baju kerja gila untuk orang gila bersama pengurus yang gila. Dan rakan-rakan yang gila. Belakang tu Alan pun gila. Anda menjadi gila. Apa-apa saya tak dengar. Saya cakap semua sudah jadi gila. Kak Tutu dah gerak dari CP 5 KFC Go Musang menuju ke CP Felda Ciku. 50 km lagi. Ada stoken dalam kasut tu. Sekarang pukul 5:05 minit petang. Bila ada mesej dalam grup je, Kita ada dekat Muse Eco Park. terus tengok apa Hari ketiga. Kak Tutu tengah siap-siap mana nak pergi. Kena alert. untuk Sebab takut kan bergerak ke CP 6 iaitu di Felda Ciku. Sekarang ni kita kat sini. Saya akan ikut yang ni lah hijau ni. Okeylah. Okey. Alright, let's go. Okay, Tok, nak peluk-peluk saya nak balik. Jalan je lah. Okey, thank you. Kita jumpa di Kuala Terengganu. Terus Thank you, jangan saya. Tak apa, nanti hari Sabtu kita jumpa. Alright, elok-elok. Oh, belum apa-apa lagi dah hujan. Ya, insyaAllah. Okay, bye. Bye. Gerak dulu. GPS semua ada. Semua ada. Jam Ke kiri tau. Kiri Take care. Okey, kita orang berhenti 3 km daripada Eco-Muse Park. Sebab jalan ni memang tak ada tempat ruang nak berhenti langsung. Ni kebetulan ada construction site. Okay, kita tengah siapkan air tu masuk je dalam ni. Nanti kalau dia nak refill senang. Buah limau tu ambil satu. Buah limau nak kopekkan tak? Sekejap lagi. Ya. Takut kalau dia nak pegang. Kita akan cross ke sana lah untuk bagi kat Rana. Okey, nak ambil apa tu? Ambil clear spec. Mata dia masuk abuk. Okey. Abuk. So clear spec kat dalam ni lah ni kan. Cuba tengok. Clear spec yang warna pink. Tu dia. Betul. Kak Tutu perlukan clear spec sebab jalan kereta banyak. Jadi mata pun masuk habuk.
Ni sekarang tengah mengalir ke Kuala Krai. Okey. Ni jalan Gua Musang Kuala Krai, tapi dia ada next sikit adalah di Felda Ciku. Jalan ni memang sibuk. So kita pun kena hati-hati. Bila kami bertukar shift dengan Haris, kita akan on sweeper dia untuk Tok Enon seorang. Mungkin Cici atau Dan lah akan bertukar-tukar jadi sweeper sebab bahaya. Ya, kita tengok jalan ni tak ada pasti. Simpan balik. Kita kena simpan balik. Tadi kita dah sediakan buah, dia belum nak makan lagi. So tadi dia makan sat steak. Tadi pukul apa tadi? 5.43. Okay, 5.43. 6.43 kita kena remind dia lagi sekali. Jangan borak lama-lama. Bahaya. Jalannya bahaya. Tok Enon pun takut jalan ni. Memang sepanjang jalan macam ni ke dia kata sebab kereta laju-laju. Okay. Dah sampai dekat Tok Enon dah sampai dekat Caltech Gua Musang lama. Alright, kita dah kena sediakan reflector vest dengan blinker, headlamp. Semua dah kena keluarkan dah. Sekarang dah pukul 6.10 tapi sebab tengah hujan, kita sediakan awal. Tadi kereta 4-wheel drive tu, sikit je lah. Dia dah nampak saya, lagi nampak saya lagi dia pergi ke tepi dekat saya. Bahaya. Terus pakai. Untuk keselamatan biasa pakai. Lagi lama tak aku kena berhenti tepi jalan. Sebab nak tunggu kereta semua lalu. Ya. Sekarang dah nampak saya lagi nak pergi dekat saya. Tak tahu kenapa. Jalan kenyang. Baik. Tahu sebab aku stres dengan Tommy. Macam mana? Jadi ni Cici dah sediakan. Nah, saya nak pergi ambil cawan. Okey. Tak payah buka dulu, nanti kalau Kak Tutu datang Baru dia ni. dia pilih dia nak makan apa. Okey. So senang dah. Refreshing lah untuk dia. Satu lagi. Ikan. Ni sekarang pukul 6.42 dan kita kena ingatkan dia untuk makan sat steak. Kak Tutu dah sampai. Tak dengar. 5.42. Tadi dekat Kuala Krai yang tengah hujan lebat tu. Okay, dah makan belum? 1 jam dah. Dah. Dia mata saja pedih sebab masuk lori tu dia laju. Lepas tu kan banyak pasir yang halus tu. So bila air kopak kena masuk mata yang masuk mula-mula sebelum saya pakai spek tu yang pedih tu. Tapi okey dah kot. Basuh muka dulu. Okey dah. Okey, jalan terus. Saya akan buat air batu sikit je lagi. Tak nak bubur banyak-banyak supaya memang khas untuk dia. Sikit je lah dia minum. Okay, now kita tadi dah berhenti dekat kilometer 245. So kita orang punya marking adalah setiap 3 kilo. So kita reset balik odo ni untuk trip untuk trip ni kita reset balik kosong supaya kita tahu senang. 3 kilo kita akan berhenti. Setiap 3 kilo atau 2 kilometer. Tapi kita akan pastikan kawasan tu selamat untuk berhenti lah. Okay, sekarang dah kilometer 251. Kilometer yang 251. Jam 7.16 malam. Kak Tutu
dah melempasi kilometer 251. Okey, tak apa. Kita standby. Apa dia? Nak ais? Okey, jom. Ya, tunggu situ, tunggu situ. Ni air ni untuk kat mobil. Ada beberapa orang dia naik kereta apa tak tadi. Ramailah budak lelaki dia kasih air. Mungkin dia kerja Feltra pun. Yelah tu. Sebab ada lambat tu kan. Dia air bagus dia kasih botol. Dia nak kasih 2 botol tu air tu macam mana nak pegang berat pun. Terima kasih kepada geng-geng Felcra. Hati-hati kalau macam basi tak ada, cross balik. Hati-hati. Mana ada basi kan? Pukul 8:06 minit. Lagi dalam 3 kilo lagi. Nak air tak? Okey, faham? Don't worry. Cumanya masalah dia katalah lepas 2:38 nanti dia katalah dah siang esok kan. Saya dah mengantuk bila babeng macam tu. Ada tempat ke? Tempat saya nak tidur. Ada. Kita akan relax kat tepi-tepi Kedai yang lah. macam tadi lah. Kedai-kedai yang tadi. Itu okey. Sebab dekat sini, ini adalah laluan utama. KM. Tu saya kena habiskan by pukul 1 pagi. Boleh lambat. Boleh. Jadi, 1 pagi tu kalau lepas sampai je check in whatever saya nak terbelah. 3, 2, 5, 7, 10, 13, 15, 15, 16.8. 18 ni saya ada 22 lagi lah. Okey, nanti 22 katalah 4 jam lebih. 4-5 jam lah ada. So saya bajet Datuk pukul 1. punya pace maksudnya Jalan. sekarang ni. Sebab saya dah lama. Saya kalau Wabi perasan, kalau anything mendaki je, saya akan jalan kaki pace 10. Perasan tak? Daripada semua sebab saya punya SIJ dah memang sakit. Haji pun tahu benda tu. Ya. So nanti Mendaki je saya memang akan jalan pace 10. 10 besar, 10 kecil. buat macam tadi kita pernah. Hari sampai je. So saya akan super. Okey. Awak terus dia tunggu dekat Yes. depan. Kita Yang ni makan kita dulu dekat sana. R&R. Nampak 50 meter lagi. Tadi saya check. 12 minit. Okay. Okay, sekarang pukul 8.33 malam. Kita stop dekat R&R Lama Gua Musang. Okay, kita makan dulu. Perut. Sebab tadi dah pergi sana macam kereta lalu lalang banyak sangat. Kita baik lepak sini dulu. Ya. Kau makan air. Kau makan air ya. Nama dia Tok Enon kau makan air. Tak gila. Cik Kamal nak saya ambil. Tak apa. Awak makan dulu. Tok Enon kata kedai yang kita orang berhenti tadi, kita orang pun tak perasan sebab tadi dah masuk main laju je. Nama kedai tu adalah Selera Ainon. Kita orang minta sup campur. Tengok korang tengok dia bagi. Dengan ekor, dengan tulang. Segala haiwan ada kat dalam tu. Oh, keting. Nak keting. Oi, keting ni sedap. Weh. Itu, itu kuat tu. Bakar dia nanti saya request. Yes. Betul ni. Selera Ainon kan? Nama kedai. Ainon. Selera dia. Tak kuat lepas ni siap. Tak kuat lepas ni, YB Haris datang. Lagi 20 km untuk kita sampai ke CP Felda Chico. ya, CP 6. Sakit kat sini. Sini boleh sakit. Au. Pelan-pelan yang. Tok Enon hebat lah. 258. Jalan relax. Alhamdulillah. Dah nak start mengingkang lah ni. InsyaAllah.
Pergi dulu makan. Kebah demam aku. Terus baik punya. 13 kilo lagi. Air lagi. Dah sampai dah. Okay, sekarang pukul 10.43 malam. Lagi kurang lebih berapa kilo? 11 kilometer nak sampai ke CP6, iaitu di Felda Chico. Kita akan tukarkan headlamp dengan bateri, sebab tadi bateri Tok Enon dah, dia bukan bateri, headlamp dia ada buat hal sikit. Tu dia dah sampai. Seram tak ada ni. Tak, dia ada. Tapi bila kita terangkan, tak dia. Mati. Okay, tukar je. Ambil yang kita orang punya. Pakai yang ni dulu. 11 kilo. 2 jam. 2 jam. Anggaran 2 jam Yang ni tengah tukarkan. Ui, abuk betul lah. Kita Kena pakai. betul lah, memang kena pakai cermin mata sebab Dia masuk. Air tu, dalam air tu ada titisan apa, butiran batu halus. Memang pedih. Okay. Tok Enon dah melepasi Felda Chico 1. Yo. Sebenarnya malas nak pakai spek ni sebab dah kabur penuh dengan air hujan. Tapi sebab habuk tu, Bukan, every time dia lalu tu. pasir. Memang saya mandi. Air. Muka. Itulah yang jadi penghilang demam. Ya tu. Ini adalah cara kami untuk marking secara manual. Untuk pergerakan Tok Enon, pergerakan runner. Okey, kenapa kami kena marking macam ni? Okey, cerita dia, laluan daripada CP5 iaitu di KFC Gua Musang, maknanya bermula daripada Gua Musang untuk menghala ke CP Felda Chico dan seterusnya ke Kuala Krai dan seterusnya ke Machang, dan dia akan naik ke Ketereh. Laluan runner adalah menggunakan laluan utama. Laluan utama ke Kota Baru daripada Kuala Lumpur. Jadi jalan ni sangat-sangat sibuk. Kami tak dapat nak tail runner bila malam, sebab dia adalah laluan utama yang satu lane, memang tak ada basi jalan. Jadi kami terpaksa buat leapfrog setiap 1 km malam bila malam. Kami tak boleh nak jauh. Tail tak boleh. Bahaya, tail pun bahaya. Jadinya apa yang kami buat untuk keselamatan runner adalah setiap 1 km kami akan cari tempat untuk berhenti. Tapi macam kes ni, kenapa tiba-tiba ada 2.4 dan ada 1 lebih? Sebab keadaan jalan Gua Musang ke Kuala Krai ni sebenarnya tengah under construction untuk pelebaran jalan. Jadi memang kiri kanan tu tak ada bahu untuk berhenti. Jadi macam ni kami terpaksa lajak sampai 2.4 kilo. Yang ni Kami terpaksa lajak. kotak 1 km 1 km. Ya. Ni jauh sikit. Okey. Ini kita berhenti di Felda Chico 2. Itu dia. Baru ada ruang untuk berhenti. Ni duduk situ. Saya rasa better. Baik, nap kejap. Nap sini dulu. Dia boleh ke bawah kan jalan. Boleh. Saya ngantuk sangat. Saya jalan pasal dah pejam mata dah. Agak lagi lah. Hati-hati pegang angkat kaki tu. Hati-hati. Hati-hati. Ngantuk sangat. Saya dah pejam mata dah jalan. Memang bahayalah tidur dulu. Datuk tidur kejap. Dia dah ngantuk. Dia nap 5 minit. Mandi tu keluar bus jalan kan. Tadi kata nak tidur kan. Selalunya lepas makan tidur. Nanti sampai CP tidur lama sikit. Sejam. Tak kena nap yang sedap sikit. Kena nap yang betul-betul nap. Nak kopi ke? Tak boleh. Kopi pun dah tak jalan. Saya memang dah ngantuk sangat. Alhamdulillah. Dah sampai. Tok Enon dah sampai CP6. Tepat 1 pagi. Alhamdulillah sampai dengan selamat. Masuk dalam. Dekat dalam tu bendera dekat parking. Alhamdulillah. So kita ada sekarang dekat BHP Felda Chico.
yang tu dah 24 Dia, jam kan? belum. Tadi dia nap kejap. 10 minit. 10 minit tadi 10 minit dekat Felda, lepas Felda, dekat Felda Ciku 2. Alhamdulillah selamat sampai. Alhamdulillah. CP ke-6 278. 1, 2, 3 1, 2, 3 Saya dengar Malawi dia bersemangat, laju sangat. Dia boleh 7 jam tadi. Dah? Tadi dia dalam masa 6 daripada Gua Musang pukul 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. berapa jam tu? Yang tadi lah pukul 6 bergerak. 6 Pukul bergerak. maratang kan? 40 kan? Kalau start lepas mandi tu semua. Dia dah bergerak. Saya tujuh anjing ni pasal tu. Dia nak hidupkan dia tu. Tekan lama sikit. Tu. Nak lagi kuat, tekan lama lagi. Kasih sayang seorang suami. Alah, awak ada je staff ambulans ni boleh buat. Kasih sayang seorang pengurus terhadap pelari yang disayangi, iaitu isterinya sendiri. Ni. Nama Abang Medik. My name is Ridwan from Ipoh, MK Ambulance. Oh, okay. MK Ambulance from Ipoh. Yes. Mr. MK stand for? Masa Kadir. Oh, Masa Kadir. So kita kena clearkan sikit kereta untuk masukkan barang kat tutu. Meja dulu. Yang ni kain tu biar situ dulu. Bag saya kenapa ada kat sini? Hey, beg saya. Oh, sama kita punya bag. Kita memang bukan. Kita duta Decathlon. Ni ubat. Itu barang-barang ni. Kita masak air kejap, buat air panas sebab Kak Tutu request nak makan Maggi panas-panas lepas dia bangun tidur kan. So kita buat air panas, lepas tu kita masuk dalam termos. So dia bangun nanti tinggal tuang dalam Maggi cup. Okay. Jam 3.30 pagi. Datuk Seri dah mulakan larian dari Felda, BHP Felda Ciku menuju ke Kuala Krai. Next CP di Kuala Krai sejauh 90 kilo. Tak apa. Jalannya. Datuk Seri dah lari sejauh 280 kilometer. Sekarang dia bawa pace 8. Hoi, ni dah kira laju ni. Alright, kita tengah fast walk sebab tengah uphill. Uphill dia panjang. 164 km lagi. Woo. Tengok kedai dah awal buka 4 pagi dah buka. Kedai dah buka. Datuk Enon lalu. Okey, pukul 6.26 pagi. Kita tadi berhenti sekejap. Kita mulakan perjalanan. Ni dah kilometer. Tadi 278 campur dengan campur dengan 13 288 291. Pace-nya bila dia dapat nap tadi semakin laju. Kita kelik kampung jalan kaki. Sebenarnya kalau korang nak tahu, dia nak jimat duit tol dengan dia nak jimat duit servis kereta. Sebab tu dia kelik kampung pakai kaki bukan abe. Hok ni bukan abe. Hok ni Mac nak kelik kampung Mak Hussein. Nak serah budu. Oh, set kita budu tak talah. Tak salah. Pukul 6.30 pagi. Buka.
Budu Tok Tala. Jumpa basi jalan sudah serupa jumpa emas weh. Punyalah seronok. Dapat ada ruang. Okay, kita tengah uphill ni. Tak berdaya nak lari. Pangok. Nice view. Apa dia? Okay, YB Kamal kita tiba berjaya pacing saya, sweeper. Tiba-tiba dia beranak. Okay, ni Nampak kalau tu? korang nak tahu cerita ni tadi, ni cerita yang sebenarnya. Kucing ni diselamatkan oleh kita punya Tok Enon. Kucing tu daripada seberang jalan sana, tiba-tiba tengah hutan ada bunyi kucing. Hutan kat sana. So, pelari pos-pos berlari ke arah kucing, mengambil kucing dengan jayanya. Dia telah menyelamatkan. Tapi saya tak boleh dukung lah sebab saya berat nak jalan. Tak boleh. Jangan bagi. Allah syianya. Nama dia Ahmad Situsi. Ke Siti Situsi? Siti Situsi. Sekarang jam 7.29 pagi. Sarapan. Sekarang ada di pertengahan antara Gua Musang menuju ke Manik Urai dan akan menghala ke Kuala Kerai. Alhamdulillah cuaca pagi ni cantik berkabus. Kami tumpang rumah ada penduduk di sini untuk sarapan. Okey, pukul 7.54 pagi. Masih lagi di jalur jalan Gua Musang menuju ke Manik Urai. Tadi berhenti sarapan. Now kita teruskan perjalanan. Achievement unlock 300 km, mark 300 km. First 300 dia. Tahniah. 144 km lagi. Aduh, boleh tak tolong jalankan ke arah? Okeylah, YB saya tukarkan kasut. YB boleh jalankan saya tak larat. Kita berhenti sekejap kat sini. Tengah berhenti dekat kedai Pokpi penghujung Gua Musang. Sebab depan tu sikit lagi dalam 5 km dah masuk ke jajahan Laluh. Lepas tu akan pergi ke Dabung, sempang ke Dabung. Jalan Tok Enon. Jalan Tok Enon. Jalan Tok Enon. Oh, tak ada angin langsung lah. Okey, kita orang ni lagi 12 kilo nak sampai ke Sempang Dabung. Tok Sri tengah tidur. Oh, air sedapnya air batu. Oh, ini dia pemudahkan Tuhan. Oh, alhamdulillah. Tadi dia orang tahan lori ais. Terbaik ah. Chief of crew. Turun 2 beg ke ni. Ni lah dia. Okey bang, terima kasih bang. Alhamdulillah. Kami dah sampai daerah Dabung. Itu dia majlis daerah Dabung. Sekarang jam hampir 12.30 tengah hari. Panas. Sekarang kita orang dah bergerak. Kita orang dah sampai dekat Sempang Dabung ni. Sekarang nak menuju ke Laluh. Lagi 7.2 km. Kita dah sampai Laluh. Kita akan rehat sekejap di Caltex Laluh. Kita mandi. Kita relax kejap. Cas apa yang patut di Laluh. Syabas. Dia berjaya melaluh.
Air semua okey? Air semua okey? Alright. Sebab hujan, kita orang akan 1 km leapfrog. Okey, kereta tak ada. Lari. Blinker dia dah on kan? Air, ada buah, tak buah. Air kelapa. So, lepas ni kita orang pergi ambil sup kejap. Kita orang dah order dah, tinggal nak pick up je. Alright. Okay, go. Okay, dia dah sampai. Nak bagi dia kan? Bagilah dia. Habislah bagi sendiri. Supporter. Supporter. Dia sanggup patah balik. Meh, Dek masuk. Kita ambil gambar. Sanggup patah balik oh. Aduh. Lalu tengok tu yang lagi 1 kilo tu. Jajan. Lepas. Okey. Alright. Go. Alhamdulillah, Kak Tutu, Tok Enon dah sampai 10.44 malam dekat CP7. Ni dia, Mary Brown Kuala Krai. Ya, nak bagi dia duduk kejap. Saya ambil kursi yang besar lah. Laju, ni laju ni. Laju. Sebab anjing, betul aku dah. Ni laju ni. Okey, laju ni. Sebab tadi dia berlari. Dia berlari ke? Lari. Tu cakap dia Jam berapa? 10.44. Dia sampai 10.44. Sekarang dah 10.47. Anjir punya anjir. Mana nak cari pengurusnya ni? Macam mana saya nak ambil batu ke benda? Mengurut dengan penuh kasih sayang. Follow Kak Tutu. Dia sanggup datang bang. Walaupun minggu lepas dia dah berpenat dekat JBU. JBU ni. Berapa km? 75. Hui, tapi dia JBU memang tahun ni tough kan. Tough gila dengan obstacle dia. In the afternoon it was like so hot. I couldn't run. I was like just walking and I was like almost like dog. Kind of understood at this point. Jam 2.10 pagi kita dah nak bergerak ke CP8 di Kok Lanas. Tapi sebelum bergerak, ada yang lebih penting daripada sebuah larian, iaitu kasih sayang terhadap makhluk. Dua 10 pagi, jam semua set, tracker semua dah ada. Okey. Blinker semua pasang. Tapi kalau YB ngantuk nanti, Tak ada masalah. Jangan risaukan saya. Sekejap. Kereta laju. Hati-hati. Kita dah start daripada Bandar Kuala Krai menuju ke Kok Lanas. Okay, jam 2.33 pagi. Ini dia. Datuk Sri kata dia tak pernah sampai Kota Baru tau. Dan kali ni dia sampai Kota Baru pakai kaki tanpa naik kenderaan. Sebab dia kedekut nak isi duit minyak kereta. Kita ni daripada Kuala Krai menuju ke Machang dan seterusnya ke Kota Baru. Baki perjalanan untuk sampai ke Bacok di finishing line kurang lebih 89 km lagi. 29 jam untuk baki 89 km lagi. InsyaAllah boleh habis. Dia habis yang tu kita satu hal lah. Tak masalah, dia boleh sampai Kota Baru pakai kaki baik. Yang tu yang 10 hal lah. Nampak ni. Kampung apa ni? Kampung Aman Rakyat Sejahtera. Oh, nama kampung dahsyat.
6.52 pagi. Kita sampai Jajahan Macet dah. Lah ni kita sampai Macang. Demo lah ni tak super mula. Tak berani kahwin nak tegur. Aku tak nak tegur. Ada lagu gitu. Memasuki Jajahan Macang. Macet. Allah, pandai dia kecek lah ni. Demo lah ni tak super mula. Selamat datang ke Jajahan Macet. Sampai dah dia ke Macet ni. Jalan kaki. You speaking Siam. Lebuh raya dilalui. Perjalananku terhenti di lebuh raya ini. Ingin makan itik serati. Tengah lari. Air apa? Tak apa, nanti saya nak penuhkan saya punya ni. Tengah lari ada bau panas Cik Mat. Dah. Bahu tu panas Cik Mat. Kita lah ni ke dah sampai Pangkal Jeneres ni. Paluh rau bo. Kita dah jalan kaki nak sampai Simpang Macang. 12 kilo lagi. Macet. Sawah dia tengah hijau. Sawah hijau. Kak tutu hijau. Kuning. Kuning. Boleh gambar tak? Kenapa kaki? Patah. Kaki ni kenapa patah? Alah, kenapa kaki patah? Alah sayang, tak apa. Mari pergi ni, beli aiskrim. Siap ya? Siap. Amin. Nama abang apa? Fadli. Hani? Asnida Fadli. Kita jumpa on the way nak ke Kok Lanah ni. On the way Kok Lanah. Panas sini. Alhamdulillah. Dia dah sampai Kok Lanas. Dia dah sampai Kok Lanas, bye. Jalan kaki, bye. 700 meter lagi. Saya rasa baik Datuk duduk kat dalam. Takut kena penalti. Duduk line. Okey, alhamdulillah baru sampai ke Kok Lanas. Sekarang menghampiri 1.30 petang, 2.30 petang. Subsidi OT di sini. Alhamdulillah dah sampai CP8. 401 km. First time Datuk Ainul lari 401 km. New achievement unlock. Sekejap, saya kena ambil gambar Datuk. Sampai ni. Sampai okey. Puji. Sebab kaki dia dah luka. Sebab dia ada 44 kilo lagi. Baru betul beranak ni. Tadi gambar dah ada. Okey, kita nak wayak gini. Kita terima kasih pada akak-akak hak kita yang sudi tolong kita orang ni dekat Petron Kok Lanas. Terbaik servis. Siap bagi pinjam mangkuk, bagi ruang untuk Kak Tutu. Terima kasih banyak Kak. Kak Syam dengan Kak Dayah. Okey.
Yati? Jauh pula dah Yati. Oh, okey. Terima kasih Kak Dayah dengan Kak Syam. Syam. Ya, Syam. Alright, baik. Jumpa lagi, insyaAllah. Jom. Terbaik tu. Dia nak jalan-jalan sambil makan. Okey, lah ni ke kita ngala ke Kota Baru. Hujan lebat sungguh. Oh, apa dia? Okey, kita orang tengah ni nak mengalir ke Kota Baru. Hujan lebat tadi. Apa pun tak nampak, gigi sendiri pun tak nampak. Tu dia. Nampak? Durian kan? Apa dia? Tengah lebat sangat ni. Terpaksa berhenti dekat Bridgestone. Duduk je tu. Boleh, duduk je. Ni dekat, kita dah sampai Mukim Kedai Mulong. Ni Masjid Al-Fatah ni. Kita arena sekejap. Sebab tadi hujan lebat gila. YB nak apa? Dia ambil yang mana dia ambil saya. Okey. Saya ambil cawan dia. Cici terbaiklah siapkan ni. Alhamdulillah dah sampai Kota Baru. Sekarang kita akan belok untuk menghala ke Bacok pula. Tapi tak sempat nak sampai ke bandar depan tu. Depan tu je sikit bandar, tapi sebab GPX suruh belok, kita kena akur. Okey, naik siar kaki. Tahniah Datuk dah sampai ke Kota Baru. Di Tijani Raja Dewa ni dengan berjalan kaki, bhai. Dah bertutur tau. Okey, sekarang kita berada di persimpangan flyover di depan tu. Kita akan menghala ke Bacok sebentar lagi dengan menggunakan kaki. Cemerlang terbilang. Cemerlang dia. Terima kasih. Nanti nanti yang nak U-turn hati-hati. Okey tak? Saya akan hati-hatilah. Awak saya rasa depan dia ada divider kan? Mana? Okey, macam ni. Sebab awak macam kena cross sana je. Lagi 17 km. Medik tengok. Sanggup datang tengok. Tanya status macam mana Kak Tutu kita hari ni. Thank you Medik. Thank you Medik. Thank you. Kita dah sampai Pantai Irama. Sikit lagi. Sikit dia punya sikit tu dalam 7 kilo lagi. Datuk Seri kita tetap unggul, tetap relax, tetap maintain. Korang tahu tak, dia lari daripada Blue Mode nak sampai sini 444. Dan yang baru semalam dengan hari ni barai. Hari ni YB Kamal kita buat ultra distance. Hari ni 91. Semalam dia buat FM. Lebih sikit 46. Barai. Baru 2 hari. Dia 5 hari. Apalah haiwan yang dimakan agaknya. Itu rahsia. Oh, itu rahsia. Dia ada berkuasa campur agak tapi campuran tu haiwan tu rahsia. Okey, sikit lagi. Malam last kita makan tepi jalan, tidur tepi jalan, nap tepi jalan. Apa je yang kita tak buat? Keluar toilet, tertidur dekat kursi batu. Aduh, aneh-aneh je semua perangai. Tapi jangan tu lah memori paling indah. Betul. So ni adalah malam last kita makan tepi jalan ni. Sebenarnya bila kita dah misi kan dia banyak ke Kelantan juga kan. Kelantan baiklah. Alhamdulillah dah sampai.
daerah jajahan bacok. Ya Allah. Tapi kan kita orang nak cakap satu lah. Signboard Pantai Rama ni punyalah besar. Masa masuk daripada bawah tu, kita mati-mati ingat dah nak sampai. Rupanya 8 kilo lagi. Astaghfirullahalazim. Ni sekarang kau nak suruh lagi 200 meter pun tak lalu ni tahu. Tahniah untuk Datuk Seri kita 444 dia yang dibuat lebih awal daripada COT patutnya 7.30 pagi. Sekarang sebelum pukul 2 pagi dah selesai. Wanita Malaysia pertama. Wanita, apa tadi ayat dia cakap? Wanita tempatan warga negara Malaysia yang pertama. Tapi wanita tempatan warga negara dah macam bertindih-tindih. Tak pernah kita abaikan. Okey, kereta banyak. Masuk tepi, nanti kita kena lintas balik. Alhamdulillah dah sampai Pantai Bacok. Tu dia Datuk Seri dan Pantai Bacok. Oh, ni belok sini? Tak, tak sekarang ni kena belok tak? Kena belok ke tak? Kena belok tak? Dia dah bawa buat lain dah. Tu yang YB Haris gerak tu. Tak jauh. Power dia. Semangat dia kuat. Semangat dia yang mengiringi dirinya sangat kuat. Terbalik perkataan finish tu. Terbalik tu. Finish tu terbalik. Terbalik. Oh, kena lalu sini. Oh, macam ni kena angkat divider. You came back from KK kan? Cycling or something, right? Yeah, you saw my car pass right? Mantap, Cip. Tahniah. Tahniah, Cip. Oh, pucak mari. Pucak mari. Empat? Tak, kau Empat je? Tak, 24. 0.4. Ultra runner. Come. Have a big clap lah. Thank you, Medic. Good. Well done. So how's everyone? Good. Every recovery run this morning? Recovery sleep. No recovery run. You forgot that then okay. Evening recovery run. The last stretch, my sweeper, also my crew, Mr. Kamal was also with me. Because I can kejar anjing. I didn't know about this. The last city was Marybrown. Before I went to Marybrown, I think 2 large dogs came and almost attacked me. Yeah, that one. Supporter the dogs. So after that, he accompanied me, making sure that no dogs or whatever wild animals come and attack me. So we reached to a place where there was a pasar malam. Because I already know that I'm the last one, so I told him, hey, I want to go to the pasar malam and have a view and buy whatever food that is new to me. Then he said, he kind of like give me a reality check. Yeah, we can go to that pasar malam, but you must remember, if we go to pasar malam, you will reach the finish line at 7:31. And you can reach the finish line at 7:30 if you don't go to the pasar malam. So he sort of like reminded me of my mission, because I got like sidetracked for a while. Throughout my entire journey for this 444 kilometers, I really couldn't have done it myself without my crews.
The most crucial one is actually on day 1 and day 2, thanks to Chip and Honey. We even had some sort of like a mystic encounter, I would say. Then the second crew came in on Wednesday. It was my son and my husband. That was on the stretch, the ones on the busy road. Yes. That was like really busy road. There's not much there's not much space to walk on actually, and the lorries are all so fast and big. And I think I almost got blown away by the wind, from lorry many times. The last was the third crew, Cici. Oh, this is the best crew ever because they know that I'm already like losing my focus already. I'm really tired. So they did whatever that they can to make sure that I'm in a healthy state. I'm happy, and even if my emotional like really went down the drain, they tried to cheer me up and providing me food and things that I like. Like massaging me, even if I didn't ask for it. So without my cruise, I wouldn't be here. I wouldn't be able to finish my 444 kilometers. What else as a birthday present to myself? So I'm taking this opportunity to actually thank my crew. Thank you so much, guys. Okay. Thank you for giving me this 44th birthday, the best ever birthday in my entire life. Terima kasih banyak-banyak korang semua. Sayang korang semua sangat-sangat. Because kalau korang semua tak ada, impian saya nak menjadikan jarak 44 km ni sebagai hadiah birthday tak akan jadi realiti. Hi everyone, my name is Hani. I represent 6 of us. So me and my husband is the first crew from all the way from Kajang, bring her to Lumut, and then going up to until Post Blau. Congrats Kak Tutu, and thank you for giving us the opportunity to be your crew, because this is considered as once in a lifetime experience. Because not so many tak ramai kawan yang nak buat kerja gila macam ni. Udah banyak kali. Legend. Okay, so that's all. Thank you.